Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Taufik bin Abdul Basir daripada SM1 dan mengambil kos Diploma Automotive Commercial dan belajar di Institut Kemahiran Madar Jasir. Okey, hari ini saya ingin menerangkan tentang pacuan kereta hadapan. Seperti yang kita tahu, terdapat 3 jenis pacuan roda kenderaan. Yang pertama, front wheel drive, pacuan roda hadapan. Yang kedua, pacuan roda belakang, rear wheel drive. Dan yang terakhir adalah pacuan 4 roda, all wheel drive. Ini ialah kereta Honda Accord tahun 2004. Mari kita lihat sistem pacuan apakah yang digunakan oleh kereta ini. Untuk kereta Honda Accord tahun 2004 ini menggunakan pacuan roda hadapan ataupun front wheel drive. Kereta ini mempunyai 2.4 liter ataupun 4 silinder DHICA VTEC. Kereta ini menghasilkan 160 kuasa power dan 218 Nwt iaitu Newton meter. Kebanyakan model termasuk Honda Accord 2004 ini menggunakan pacuan roda hadapan kerana ia lebih cekap dan sesuai untuk kegunaan harian. Antara komponen utama sistem pacuan hadapan ini ialah yang pertama, clutch. Fungsi clutch ialah memutus dan menyambung kuasa dari enjin ke gearbox. Yang kedua, gearbox transaxle. Fungsi gearbox ini ialah memindahkan kuasa dari enjin ke pergerakan roda. Tambahan pula, unit karbeda ditempatkan dalam gearbox. Yang ketiga, drive shaft. Fungsi drive shaft adalah memindahkan kuasa dari gearbox ke roda dan membolehkan roda bergerak. Dan yang terakhir ialah knuckle. Fungsi knuckle ialah komponen yang menempatkan bahagian luar drive shaft. Knuckle biasanya terbuat daripada logam yang sangat kuat untuk menahan beban yang berat dan tekanan yang tinggi selama kereta bergerak. Okey, itu saja daripada saya. Harap anda semua faham. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum.